Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran ini dimuliakan Allah. Sila buka pada jilid yang ke-7, muka surat 274, ayat ke-14 dan 15 dari surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan bercerai susunya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah kamu dikembalikan. Dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan bergaullah kedua-duanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini kita dapat lihat wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami merintahkan dan mewajibkan kepada manusia untuk bakti kepada kedua ibu bapanya. Wahanan ala wahn ini merujuk pada lemah, dengan keadaan lemah terus menerus. So itu bila para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk mendapat kasih sayangku, penghargaan daripada-ku? Jawapan Nabi SAW, ummaka, maknanya ibu kamu. Kemudian akhir sekali barulah Nabi nyatakan abaka, thumma abak. Makna kewajipan mentaati si ibu itu melebihi ketaatan kepada ayah, kecuali lah dalam perkara-perkara kemungkaran. Berarti ibu diberi keutamaan sebanyak 3 kali kerana mengandungnya, melahirnya dan menyusunya. Itu adalah satu martabat yang meletakkan kaum wanita lebih tinggi daripada si ayah. Jadi bermula daripada hamil, rasa sakit nak melahirkan anak sehingga melahirkan, kemudian memberi kepadanya susu pada masa berakhirnya tempoh 2 tahun. Di sini kita dapat lihat terkandung dalil bahawa batas maksimum masa untuk menyusu si anak adalah sama 2 tahun. Kemudian anishkurli wali walidaik, kalimah ni dapat kita lihat sama keadaannya dengan ayat ilayal masir. Jadi dalam konteks ayat ini berarti Allah SWT tempat kembali manusia, maka Allah mendahulukan perkataan ilayya marji'ukum ilayal masir, maknanya tempat kembali kamu semua hanyalah kepadaku. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sayang, di sini penggunaan dalam bahasa Arab yang dapat kita lihat bila Allah menyatakan wasainal insana biwalidayhi, sedangkan perkataan ihsan biasanya merujuk kepada ilah. Ahsana alwaladu ila abihi atau ila walidayhi contohnya. Tapi di sini mengapa digunakan ba? Ini salah satu maksud yang dikehendaki adalah maknanya ilsaq. Ilsaq ni apa tuan-tuan? Ilsaq ni bagi merujuk kepada rapatnya ataupun tak dapat dipisahkan. Iaitulah ihsan kepada ibu bapa ni, buat baik kepada mereka. La yuqbalu illa minka bidzati mubasharatan. Maknanya Allah menuntut daripada seorang anak untuk buat baik kepada ibu bapanya secara direct. Ilsaq ni berarti kalau orang Arab sebut lasik ni makna selotip, mana ilsaq ni makna melekat berarti kamu dengan mereka ni hendaklah melakukan kebaikan itu tanpa menggantungkan satu kebaikan itu untuk dilakukan oleh orang lain bagi pihakmu. Begini sebagai contoh, bila kita nak menghantar satu makanan kepada ibu ayah, tahulah ibu suka kepada buah durian, ayah kita suka makan durian sebagai contohnya, maka penghargaan yang paling aula, yang paling utama berpandukan pada suruhan dalam perintah Allah di sini, si anak tu sendiri pergi mengorbankan masanya, waktunya, pergi hantar sendiri, kalau boleh suap sendiri ke mulut ayah, ibu. Begitu maksud dakiknya perkataan Quran dalam konteks wa wasainal insana biwalidayhi. Maknanya tanggungjawab si anak itu adalah baik kepada ibu bapanya tanpa bergantung kepada orang lain. Itu yang paling aula, yang paling tinggi, yang paling utama. Maka tak bolehlah seorang anak itu, tak sepatutnya dia berkata antaqula li sa'iq khuz walidi nuzhatan. Kata seseorang daripada mereka ni kepada pemandunya atau pekerjanya, ambillah bawa bapak saya, tolong bawa dia pergi melancong sikit, jalan-jalan sikit, ambil angin. Yang
sepatutnya anda sendiri akan melakukan tanggungjawab itu, berusaha untuk memenuhinya. Allah, sebuah kisah menarik saja saya bawa kepada tuan-tuan untuk renungan pada waktu ni. Seorang wanita yang salihah berkata kepada suaminya, agaknya dalam bahasa yang mudah untuk faham lah. Kini saya petik daripada seduh rakaib kisah-kisah berkaitan keibu-bapaan lah, bahawa wanita yang salihah ni berkata kepada suaminya, abang tolong bawa perempuan itu pergi jalan-jalan. Bawa perempuan itu. Siapa perempuan itu? Bawa abang spend masa sikit lah untuk dia. Dah lama abang tak spend masa untuk dia. Saya tak boleh ikut lah. Saya kena bawa seorang perempuan yang bukan isteri saya untuk pergi keluar, menghargainya. Ya, dia adalah ibu abang. Terkejutlah lelaki yang salih ini mendengar cadangan daripada isterinya yang salihah itu. Saya akan ambil tanggungjawab untuk jaga anak-anak kita dan tempoh 2-3 hari ni. Sekarang cuti, abang pergilah. Kerana abang ni merupakan anak dia, baby dia. Dia tinggal seorang kampung, mungkin adik-adik abang yang lain sibuk. Pergi ambil masa untuk dia. Kami tak payah ikut. Kerana dalam waktu sekarang abang kena spend masa lah untuk dia. Habis eddahnya daripada kematian ayah abang itu. Maka lelaki ni mau pergi, beritahu ibu dia untuk pulang pada waktu yang ditentukan itu. Dia mau pergi. Dan malamnya ajak ibu dia keluar makan-makan. Dia dengan ibu dia saja. Ibu ni memakailah pakaian yang paling indah yang dia ada. Mengatakan kepada anaknya yang bawa dia keluar, anakku, ya ibu ni, ini adalah pakaian terakhir yang ibu pakai bersama dengan ayahmu sebelum kematiannya. Dia belikan untuk ibu. Allah, cantiknya pakaian ibu ini. Mereka pergi makan. Gembira si ibu ni pun kepalang. Panjang doanya dalam perjalanan pergi dan pulang untuk si anak yang saleh ini. Maka waktu makan pun dia begitu enjoy waktu bersama dengan puteranya ini yang telah jadi suami orang ini, yang satu masa dahulu tidur di bawah ketiaknya ini. Maka berlalulah waktu tersebut dan kenangan itu dia kenang. Si ibu tu menelefonlah anak, menghantar mesej, terima kasih waktu yang kau spend dengan ibu, sungguh makna walaupun cuma 2 hari 3 hari saja. Ibu terasa dekat dan terbayang waktu masa kau kecil-kecil dahulu, anakku. Ni cerita daripada buku Arab ni, tuan-tuan. Dan ibu telah menempah lagi pada 3 bulan ke depan, tak mau menyusahkan kau. 3 bulan lagi kau pulang, ya. Rupa-rupanya ibu mati sebelum 3 bulan itu, tuan-tuan. Tapi restoran itu menelefonnya, mengatakan, Fulan, kamu ada appointment pada waktu ini bersama dengan wanita yang istimewa, namanya sekian-sekian. Dia pun terkejut. Restoran itu menjemputnya untuk makan di tempat dia pernah makan dengan ibu 3 bulan lalu. Nama yang disebut di situ wanita istimewa itulah isterinya. Seolah-olah si ibu mengetahui bahawa ajalnya sudah dekat. Maka begitulah, bila kita membaca ayat ini, Allah menyatakan penggunaan wawasainal insana biwalidayhi, bahawa ba ini maknanya ilsaq. Kata Al-Imam Dr. Datuk Nabulusi dalam tafsirnya, bahawa ia merujuk kepada rapat dan tanggungjawab yang perlu disempurnakan itu mestilah merasakan tawaduknya, rendah dirinya. Sebab itu dalam surah Isra yang pernah kita pelajari satu masa dahulu, Allah menyatakan wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Begitu analogi yang dibawakan oleh Quran, majaznya, isti'arahnya, seolah-olah tawaduknya si anak itu seumpama burung. Kerana kejayaan anak ni bila dilihat oleh ibu ayah daripada jauh dan kat mereka sudah lemah, maka seolah burung yang terbang tinggi di angkasa. Kita nampak daripada jauh saja. Maka tiba-tiba burung itu pun datang hinggap di depan kita. Maka begitulah si anak dalam kejayaan yang diciptanya, dia tidak lupa untuk pulang kepada ibu, kepada ayah, untuk membantu di mana perlu, menggembirakan mereka, membahagiakan mereka. Bahkan sampai ke peringkat wanita salihah ni tadi sanggup mewakafkan sebahagian dari waktu yang cukup menilai supaya suaminya mengerti ayat ini. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam penggunaan Quran, huruf ba yang digunakan dalam Quran ini mengandungi banyak makna. Contohnya seperti yang saya bawakan kepada tuan-tuan, maknanya al-ilsaq di sini. Al-ilsaq maknanya satu keterkaitan perhubungan itu tidak dapat dipisahkan dan jangan diserahkan kepada pihak lain untuk menyempurnakan perkara-perkara aktiviti kebaikan untuk si ayah si ibu. Begitu soalan. Ada juga huruf ba ni berarti ta'diyah. Ta'diyah ni dalam bahasa Arab dia ada fi'il lazim dengan fi'il muta'addi. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut pada ayat ke-17, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dhahaballahu binurihim. Begitu juga dalam ayat ke-20 Allah menyatakan walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim. Jadi zahaba bi dalam konteks bahasa ini menunjukkan kepada makna Allah menghilangkan. Zahaba bi itu maknanya menghilangkan. Makna huruf ba ni menjadikan perkataan zahaba itu membawa makna yang lain. Seperti yang pernah saya ajar kepada tuan-tuan, perkataan da'a lahu dengan da'a alaihi. Da'a berdoa, tapi kalau datang huruf lam ataupun na'la selepas itu membawa makna beza, tuan-tuan. Da'a lahu berdoa kebaikan untuknya, tapi kalau da'a alaihi berdoa keburukan, kejahatan, musibah agar menimpanya. Sangat berbeza dan telitinya penggunaan huruf jar bagi menentukan makna yang baru kepada satu kata kerja itu. Yang ketiga, kalau kita lihat huruf ba ni untuk tuan-tuan, dia juga makna isti'anah. Seperti kita sebut perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ba itu dalam bahasa Arab bukan dengan dalam arti kata dengan begitu saja, dia membawa makna aku minta bantuan. Ba itu makna isti'anah. Ada ba dalam Quran merujuk kepada makna sababiyah. Sababiyah ni berarti
penyebab. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 54, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijl. Kamu menzalimi diri kamu dengan mengambil patung anak lembu. Mana bittikhazikum ni, ba ni maknanya as-sababiyah, mana hukuman yang Allah kena kamu dengan sebab kejahatan kamu mengambil patung anak lembu. Mana ba di sini maknanya bukan ilsaq, bukan ta'diyah, bukan makna isti'anah, maknanya sababiyah. Ada pula ba ni maksud dia dengan makna musahabah. Musahabah ni berarti apa? Penyertaan. Contohnya surah Hud ayat ke-48, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihbit bisalam. Turunlah engkau dengan penuh keselamatan. Ini firman Allah kepada Nabi Nuh AS. Jadi perkataan yang dimaksudkan sini, ba yang ada di sini maknanya musahabah, maknanya menyertai kamu dengan turunnya kamu di sini kesejahteraan dan penjagaan keamanan daripada Allah SWT. Begitu juga dalam surah Nisa ayat ke-170, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akumur rasulu bil haqq. Makna telah datang kepada kamu rasul dengan bawa kebenaran. Dengan ini maknanya musahabah. Berarti penyertaan rasul itu membawa kebenaran bersama dengannya. Sama ada wahyu, bersifat Quran ataupun bukti-bukti, mukjizat dan sebagainya. Ada juga ba ni maknanya zarfiyah. Contohnya Allah menyatakan surah Al-Qamar, juga pernah kita bincangkan beberapa tahun lalu, ayat ke-34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Najjaynahum bisahar. Kami menyelamatkan mereka pada waktu sahur, pada waktu sebelum subuh. Jadi di sini ba ni bukan maknanya seperti fi, makna zarfiyah. Ba ni membawa makna fi, ini panggil sebagai zarf. Kalau kita baca bahasa Arab dipanggil zaraf ini. Ada juga makna ba ini yang ketujuh, kata Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, bahawa ba ni juga makna isti'la. Isti'la ni makna ada penguasaan. Contohnya dalam ayat ke-75 surah Ali Imran, Allah menyatakan wa minhum man in ta'amanuhu biqintarin. Ada di kalangan orang bukan Islam, orang kafir ini, yang kamu beri kepadanya amanah untuk menjaga satu jumlah yang besar daripada harta kamu, emas umpamanya macam gunung misalnya, qintar. Maknanya huruf ba di sini ta'amanuhu biqintarin. Makna ba ni adalah isti'la. Makna isti'la ni penguasaan. Ada di kalangan orang kafir ini yang kamu beri kepadanya tanggungjawab untuk menjaga satu jumlah harta yang besar, mereka amanah. Ada di kalangan mereka kamu bagi satu dinar pun mereka tidak amanah. Maknanya huruf ba dalam penggunaan surah Ali Imran ayat 75 ini adalah merujuk kepada isti'la. Berbeza daripada yang sebelumnya yang maksudnya ilsaq ke, ta'diyah ke, sababiyah ke, musahabah ke. Saya sengaja nak mengajar kepada tuan-tuan, nak menunjuk kepada tuan luasnya penggunaan huruf ba dalam bahasa Arab dan merujuk pada Quran ni. Bila kita fahami, barulah akan datang tadabbur. Kemudian kita dapat lihat juga bila Allah Taala menceritakan penggunaan ba ni dengan maksud tab'id. Tab'id ni apa? Tab'id ni maknanya sebahagian. Contohnya surah Al-Insan ayat ke-6, bahawa Allah menyatakan aina yashrabu biha ibadullah. Mata air yang diminum sebahagiannya oleh hamba Allah. Ni maksud ba ni bukan makna ilsaq seperti yang pertama yang kita bincangkan sebelum ni. Makna di sini adalah biha minha. Ba ni makna min. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ada beberapa lagi yang kalau kita lihat dalam Quran bahawa merujuk kepada maksud ba ini ada kepelbagaiannya. Dia bukan bermakna dalam konteks kita dengan semata-mata, tapi membawa makna-makna yang tersirat yang lain. Dan terakhir saya sebut kepada tuan-tuan bahawa ba ni juga bermaksud maknanya al-ghayah. Al-ghayah ni makna apa? Maknanya destinasi ataupun matlamatnya. Ni pernah kita bincang dalam surah Yusuf yang lalu ayat ke-100 bila Nabi Yusuf menceritakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qad ahsana bi. Kisah yang Allah bawakan di atas lisan Yusuf AS, bahawa Nabi Yusuf ni menceritakan tentang nikmat Allah kepadanya, dan ketika baginda mendapat kemuliaan itu menceritakan Allah telah berlaku baik kepadaku. Mana ba di sini bermaksud waqad ahsana ilayya. Jadi ba mana ilah. Ada banyak lagi maksud yang terkandung dalam penggunaan huruf ba ni. Insya-Allah bila sampai waktunya nanti kita akan lihat nusi ayat-ayat yang lain memadai setakat ni untuk kita faham. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.